Dah. Yo. Alah 5 balik hari puasa kini ada. Gak sakari lu nado persiapan hari karayo dah. Orang terang ada mbur salah. Allah membuat kue rayo. Allah metong baju rayo anak. Allah membadi kursi rayo. Allah rencana babuku basamu. Nambojan kan untuk acaramu itu lah. Kayak aduh-aduh saya. Aduh-aduh saya kau mancung emosi. Aduh-aduh saya. Aduh-aduh saya nak kasabui. Nak jadi mu tak makan rajur. Sedang menganggur dah. Kasabui lu kue rayo. Kasabui lu kursi rayo. Pitah saya lu tentu ke di bawah pitah. Ya gitu Kok ada orang misalnya 100%. Kok ada awak gak seperampe nak tapuan? Aku ajukin kau betul 50,000 tu. Ajam banyak je tuan kau lah. 50,000. Jangan cuk nak sabui dah kau lah. Dari mana situ lah 50,000 tu? 50,000 untuk berbuka. Untuk buka bersama. Kau ada tak mau tahu doh? Pasti 50,000 kau untuk anu segala macam tu niat ni segala macam nak turun buka sampaian. Nak niyo mo dah. Iyalah dah. Tidak kena niat hari. Tapi apa dia kena lain? Tu kue rayo tu bami lah pesan ke orang apa tu dah. Kue rayo tu 1 kilo kini 70,000. Tu 1/2 kilo lebih seketek. Rayo tu lah mau lah 5 balik hari lah. Ya nak badan mo dah. Apa udah jangan cewek jurang ah. Kalau udah kau percaya me ya. Kalau piti diletakkan tu nyutompangan piti kau dah nyutompangan produksi kau dah piti kau dah belanjuan tu nyo. Nak bersih kau nak kau dah resep kau dah percaya lah. Ya. Ya benar. Melintang lama kau mana melintang baru kini kau doh. Kau sama lah ambo je Mendaro. Mendaro tu you jangan government of Forensic City tu. Apa tadi kita udah Zemen of kursi. Apa lah baso dah kau. Kau dak bulan puasa kau mana? Kau dak bulan puasa dah labih dah beramai-ramai kau mah. Jumo deko kau. Pasu mu sabar dah, sabar. Tapi cari pun dah kalau kau bulan puasa lo kata boy. Kau dak bulan puasa mah payah menan. Kau cinta pernah dah mau. Ya. Jadi tak kerja minta piti kau tak piti. Saya kau minta piti saya pada ejek. Kau muncul kau sama lambai saya bibit tabah tu. Kena jamu tak tahu apa laki kau. Ya kini kau hari karayo piti 50,000 masa sedang dah. Kalau orang lambali kursi rayo tu. Awak nak modiko je. 50,000 bangga-banggan. Ni dan cedik mah. Lame mo kau mi. Kalau tak ikut dia mau macam apa ke tepek kawan lama mo dia. Kalau pau nepi kau bukan dak ali rumah. Udah. Nak mangga udah ke situ dah. Tak boleh udah ke situ doh. Biarlah dah mau sampai betul 50,000 kau ah. Dah. Sampai udah ke situ dah para sobana dah nak tahu dah itu muncul ambo saya tu nyo. Nanti ambo tu sayang kau dah. Dah, kabarilah dah. Ayo udah kesinan balik. Dah. Ayo nyo balik tu. Kalau balik lu kisah salam gue balik. Ini turut lah tu. Dah. Assalamualaikum teh. Salam. Iyo kecek orang di siko orang membuat kue kiro Baralo model kue model iko kok ora. Iko kok kalau sagantang bare sagantang 22 wo. Dirandam nyoba proses kok mau wo. Indah itu ini nama tanyo do. Atu anyo. Piti barang kue lai pandai ba. Itu det kong itu dulu wo balo ambo manako-nako kok mau kecil 100,000 lah sanggup wo mai. Deh piti 50,000 nya dia dek melintang tadi. Apa itu? Kalau 50,000 anak dapat do wo Bali sela bayi naik kok gak separampe di kadai kan. Dah itu dah piawak sana dah. Atu. Tolong buat kue ke banyak? Iya tak lai boleh yo tapi cepet dekos teh. Yo lai kok banyak-banyak tu nak mungkin lo tenggak lah kami gitu. Era beranya gitu tidak udah ambo ke rayo kok. Kalau ambo mah bisa samuan juga. Udah ambo pegawai. Ambo mau cari lu udah ambo nak pegawai itu apa hasil lai. Yo nak usah lah nak cari nang pegawai lai. Ayo betul pulang yo ke rayo kong pekecian. Kok mau dekos 50,000 mah dah. Yo pisah dah lah wak lai. Nak madu ko dua. Masuang. Memang tak boleh dia ambo kan tak ambo sebeko yang teh. Anti elok era bebetong mana awak sama awak pak. Kalau ambo yo gak pilih lo pada santi deh wo. Itu kok kayu wo pada santi.
Banang lah pai gua tadi. Iyo nampak nak takkan tu nak makin kalau putih je dah nak. Ani Iyo. karayo tu ambil duit nak kan. Iyo. Nah, tu orang numpang saja. Meminta tadi. Iya. Iman Ayo ibu lah wak de gua tu mana. pada yang santang tu. Ah. Dia ada karayo. Dia nak duit. Hai, Pat. Kecil awak melintang. Hmm. Apa tu disiplin benar ya. Pak tu mah apa tu apa Dan- Pak mah. Nan tugas di pasar raya tu nampak orang dinyo menjual makanan di siang hari. Ini berangan ya. Ha. Tangguang lo gaya ada. Oh ibu, hormati orang berpuasa. Menjual makanan pakai kelambu setiap banyak. Tagadu selera orang, lo tahu tak bakar hati. Orang nak menjual makan tu patuh lo kan. Pak mau pak. Langsung yang pak kesang kelambu ya. Dua. Sehingga nak nampak di luar ada kan. Coba ke siapa? Itu you tu mantap tu. Kopi sekarang ada ni. Jadi seharusnya Pak nanam tampan kecian tadi. Oh. Tagahan ibu tu menjual makanan cari jo panagane. Iku nyu tak lagi belanja dah. Anak itu 7. Nyu di tagahan mengalih. Apa nyu makan anak ku anak? Bagi kuat sanjo kuat. Tu ndak mengalir orang ku tu ndak dapat pitih nyo doh. Ndak dapat rezeki nyo doh. Ajo anak makan. Atu dicari jalan keluar ada apa tadi? Itu yang mempengaruhi ngah. Gila malintang. Apa tu lo nak kementerian jalan keluar? Apa tu tak laki ya dah. Ini lo kan ambil tanggungjawab. Udah. Kalau gaya buat perhatian dengan pencitraan apa aku sentiang. Hebat ya. Bagaimana hebat karena orang Manggale di bulan puasa tidak pakai kelambu, disarankannya pakai kelambu supaya tak gaduh selera orang kan. Kan lencak dong. Tapi ketika kelambu tu lagi dipasang orang, kecil kan. Orang mantap ibu tu yo tu hormati orang puasa saja kan. Kopi setengah ni pakai es saja kan. Ini minum dalam kelambu. Bukan si Ambo melintang. Kadang-kadang kini kau menilai orang awak, bingung awak. Betul. Antah Hinda, antah Ustad, antah Hinda, Entah preman. antah preman. Pani yang kau menilai orang. Balik pada roto lah. Contoh saya tempat nak. Kau kawan awak mana kau? Amu kau tak kawan nak aku masuk 3 bulan telok demo. Malam lalu, siang lalu, malam lalu, siang lalu. Tapi melintang. Ambo ya. Mancali bandara Bapasu aku salut ambo. Iyalah. Salut. Angkat tangan tempat dah. Nggak angkat tangan, udah angkat kaki. Aku lah tanpa sabunan apa kau nak juga lah. Ini waktu puasa. Tidak. Salut bentuk itu. Walaupun sabalik orang mengician kenyo. Oi bandaro, usaha puasa ula julai. Tapi nyo tetap tidak bergeming dan puasa ula kau tetap lanjut. Itu nabi bos. Tetap bertahan je pendirian. Juga di pos ular tu ni ya. Ayolah. Iya sedut lembu. Baru dapat lo keterangan tu lembu nak. Antara lambu orang sebelah. Baru mau sebut puasa ular je berubah dah kali. Besoknya nak mula lalu dah. Ya. Kira bandaro ko pabilo nyo sinasiati dek kawan atau dek orang lain. Tetap nyo puasa ular ya. Tetap puasa ular. Istiqamah orang teguh pendirian ya. Iyalah. Ayo kau nak teguh pendirian. Ambo berfikir macam. Alah bulan puasa, berfikir bukan. Antah pabilu bandaro ko tobat itu kan. Iyalah tempat dia. Tapi yang penting puasa nak bandaro. Iya. Daripada nak puasa Kalau nak. tak puasa. Puasa ulan awak. Kambiang orang kan nak makan lah. Ini apa dia harap Dia di tempat tadi. Hari dek puasa. Seketik lo ambil dia panah. Dek tampan lai puasa nak masalah tu. Ni samu yo kecil-kecil orang dulu. Jangan jadi masalah perbedaan mulai puasa kok minggu, kok Sabtu, kok Senayan mulainya. Tapi cuba masalah orang tak nak puasa kok itu. Iya. Termasuk yo bandar kok lain namu puasa ulah lah. Puasa singo lah. Marah lah. Lain namu puasa. Itu dia awak tu. Oh, tak boleh. Yang penting deh awak ini juga. Bagaimana awak bisa hidup di dalam perbedaan
di dalam warna yang banyak awak berkurang berkampuang bernegara gua. Ba damai-damai siapa. Itu yang penting. Ambo yakin ya. Sekali lagi kita masih tetap saling hormat menghormati keadaanku itu tetap akan damai-damai saja. Iya. Siapa yang tidak bisa damai ya? Kau dalam pandanganmu Bandarwan? Atau Antara rumah lintang dan rumahan. itulah biasa. Itu tidak akan pernah damai tuh. Iya. Itu tampan sembarang mengecek saya tampan. Sembarang Semua kanai. orang cek bola dulu lintang. Ini percaya tampan. Malintang jo bini itu alam tu mah. Iya. Alam aku. Alam. Alam tu sifat alam berubah-ubah. Iya. Mungkin ketika bersuara tampan, nyo ndak ada rumah damai. Lagi di alam ribu Satu saat nanti nyo damai sebab nyo berubah damai. Ya. Sebab ndak berubah tu Allah. Nyo ndak alam. Ya. Asal alam berubah. Tu. Percaya tampan tu. Kecik malintang tu awak paham ya. Sebenarnya benar tu. Awak nak menyilau ke dalam mana? Iya. Urusan internal dalam malintang di rumah itu urusan ini. Iya, betul. Cuma nan awak silau tu kan nan nampak dewak nan terdengar dewak kan saat tiup keluar dari rumah pacaran saja. Hari ke hari saja. Berang ke berang saja. Ado saja dipersoalkan yo. Itu yang begitu. Tidak akan pernah damai malintang dari rumah. Mungkin malintang kau lain tengah hari gitu. Paneh. Pamaneh. Pek naik darah. Tengah hari mungkin gua. Tapi cik lah selalu adanya yang dia batang kaki hari. Tapi rumah tangga ya bantu itu saja. Iya. Iya. Panlian bandaro ba? Itulah cara-cara kan biasa. Nyalang tukang tibo. Enyo lagu di hari tapi cara nak mu. Bunga minta mu cara lo. Jadi bandaro. Ambo sebenarnya malih mendengar kabar tentang malintang dalam rumah itu. Tapi sampai sih ke telinga ambo. Iya. Tadi ambo dapat berita loh. Gara-gara piti 50.000. Laba royak siang do sore. Antar rumah laba royak lah tu. Dak kantong lo ibu dah. Lo cakap lo. Iya, gara-gara piti 50.000. Iya. Sehari deh piti 50.000 nyaro rumah melintang kau memberontak loh. Iya. Ada orang rumah dan 50.000 setahun dan lagi sampai deh. Iya. Tapi bapak cik saya nak babi tu loh. Indak nyebelinnya kalender. Tahu Ini boleh kalender. Saya tempat. Bambang ko pembuktian masuk berita melintang tu sampai ke telinga tampan tahu apa yang melintang tu begitu. Itu dia melintang. Iya. Itu salah satu tanda melintang kawan jo tampan. Iya. Itu jadi penyakit melintang tu ada sih orang nak nyampai ke tempat. Masuk kawan tampan melintang jubini bitu aja. Tapi nerancang kan aja sampai ke tempat dia. Itu ibarat orang tu je. Asal mau jumpa tadi nak. Jumpa di pasar raya tadi. Gaya anak tangguang. Ya tu. Kecuali orang sebentar lah. Rupanya nang kampiang Tadi